Alright guys, welcome back to Aesthetic Club TV. Hari ni aku berada dekat Seri Kembangan. Hari ni maybe aku nak start dengan deadlift, but before tu aku start dengan minum air daripada USN, air energy Extreme Focus. Dia ada 200mg of caffeine dalam ni. Hopefully dapat membantu aku untuk workout hari ni. Alright, rasa dia ada rasa lychee sikit lah. Better taste daripada yang sebelum ni. Korang boleh try. Tapi kalau yang tak biasa ambil pre-workout, aku tak suggest korang untuk ambil pre-workout sebab usually pre-workout ni dia punya caffeine tinggi. Lebih tinggi daripada kopi biasa yang korang minum. So takut korang tak boleh adapt dan korang pening kepala ke apa ke. So just be careful lah. Tadi 100 kan, so maybe kita try 110 lah. Sebab tadi aku boleh buat 100 tu rasanya lebih dia berapa rep tak ingat. Buat 110, try. Alright, let's go. Tadi aku dah buat 110. Aku rasa macam motivated sikit. So, aku rasa aku nak go up to 120. Boleh je nak try 115, tapi aku just nak try tengok 120 boleh tak aku angkat 1 rep. Sebab aku punya max is 140 for 1 rep. This one I nak try 120. Tengok macam mana. And then stop dekat situ lah. And then kita move to the next exercise. Dah settle 120, tapi aku tak nampak macam penat kan, sebab aku rasa aku boleh pergi lebih. Cuma hari ni aku tak nak fokus sangat dekat deadlift. Aku just nak test aku punya strength dekat mana. 120 tadi aku boleh buat 1 rep. And kalau korang nak tahu, actually untuk deadlift ni dia sesuai korang letak hari yang korang main leg. Sebab dia akan target fokus more on dekat korang punya glutes dengan korang punya hamstring lah, which is backside untuk korang punya kaki. Bukan hari yang kau buat upper body. Boleh je nak include on upper day, tapi sebab biasa deadlift ni dia akan attack more on lower body. Lower body ni biasanya korang akan lebih penat compare to korang train upper body. So that's why dia akan letak on hari yang korang buat lower body lah. So macam hari ni, sebab tu aku tak nak maximum sangat buat deadlift, aku just buat tengah-tengah lah. Sebab 120 tadi, next aku nak pergi buat maybe aku rasa chest dengan back. Chest back. Actually aku dah terlepas 2 hari untuk chest dengan back punya training sebab busy. Hari ni kita concludekan and masukkan semua hari ni. Korang jangan ikut cara ni tau. Make sure korang cukup rehat, make sure korang cukup nutrition korang, makanan, and yes, hydration lah, air. There's a beauty in the way you're worn, and the sharpness of your thorns, so vibrant in the imperfections. In the pain there's something real, all that anger so concealed. Okay guys, so next exercise kita akan buat chest press. Ni kita akan guna plate loaded machine. Aku tak sure berat ni berapa aku letak. Aku main letak. Just kalau aku rasa sedap untuk aku nak buat maybe 10 ke 12 reps, 3 sets, dan aku tambah lah. Tadi dah habis untuk chest. Actually gym ni sebab dia split tau, bawah kabel, atas plate. Aku nak buat fly, tapi fly kena guna kabel lah. Kabel dekat bawah. Dalam aku dekat atas ni aku just finish everything yang guna dumbbell dengan plate. Ni next aku nak buat side raise. Alright, so sekarang kita dekat tingkat bawah. Kita akan buat back fly. Aku target untuk hit bahagian atas, which is betul-betul dekat dengan shoulder line ni. So basically diorang ada dua mesin untuk pack fly ni. Satu, dua. Yang ni tadi aku nak adjust atas dia tapi dah tak ada tombol. Sebelah ada, sebelah tak ada.
But then aku guna yang sebelah ni sebab dia ada dua-dua. And aku try benda ni function sebab aku nak try yang belakang sikit. Tadi dia letak 7. So sekarang aku letak dekat nombor 6. Alright. So tadi kita dah habis buat chest. Jadi next kita akan buat back. Maybe 2 workout lah kot. First thing first, kalau korang tengok kat sini dia ada adjust untuk ni. Untuk korang tahan korang punya dada. And then berapa jarak korang nak tarik. Bila korang nak adjust benda ni, korang kena make sure pemegang ni dah buatkan tangan korang ni ataupun back korang ni rasa stretch. Korang tak boleh macam ngam-ngam macam ni. Macam ni kena ke belakang lagi satu. Okay. So at least nampak, aku nak straight tak sampai kan. So maksudnya itu dia punya fully stretch. Macam aku cakap sebelum ni, range of motion. So ni ada. Okay. Right, kita test berat dulu. Okay, so bila nak lepas tu, make sure korang punya shoulder tu kena longgarkan, kena ke depan. Release and then tarik, squeeze back. Lepas. Okay, tu. Okay, alright. So kita tambah weight sikit. Kita dah habis untuk orang kata compound. Tadi kita dah buat deadlift, kita dah buat chest, kita dah buat back. Hari ni basically kalau korang tengok aku go through upper body punya workout. Tadi je lah deadlift kan, lower body, macam full body punya training lah hari ni actually kan. Just untuk aku nak top up balik the volume of exercise and muscle part yang aku dah tertinggal dalam minggu ni. So macam tu lah, korang dah tertinggal, korang kena lah ganti. Sama lah juga kalau macam dalam seminggu korang target berapa kali korang nak workout kan. Maybe korang kata nak 2 kali, tapi korang dapat datang sekali je. Hari ni dah hari Ahad, so korang kena lah datang untuk top up balik, jadikan 2 hari. At least korang hit korang punya target ataupun KPI korang in a week. Macam aku ada aku punya target, kalau boleh macam setiap part tu 2 kali. Next one kita move to minor muscle, which is aku hari ni nak buat bicep sebab aku rasa 2 hari lepas aku dah buat tricep, hari ni aku buat bicep. And last, biasanya aku akan finish with abs punya exercise. So hari ni aku nak buat leg raise, which is focus more on lower part of abs lah. Minum dulu. Kita akan buat bicep curl. Alright. Alright guys, dah habis untuk hari ni punya workout session. Mula-mula aku start tu dia aku macam tak ada mood sangat tau. But benda ni it helps me a lot. And also tadi workout tu tadi yang buatkan aku rasa macam semangat sikit nak workout. And insyaAllah soon kita akan ada video yang berlainan sikit, which is berlainan daripada gym. Asyik-asyik buat gym je kan, workout. Kita banyak lagi sukan-sukan yang kita boleh buat. Macam aku cakap, vlog ni kita buat random vlog just untuk show us as a team, as a fitness community. Don't forget to subscribe this channel. Thank you so much guys. Kita dah hit 300 subscribers. Thank you so much for those yang support. And don't forget to follow ada social media, TikTok, Instagram. Alright, so see you guys in the next video. Bye bye.